Mama! Kenapa ni adik? Tapi blackout. Macam mana nak belajar ni? Gelap. Yasin, you nak tahu tak? I ada try satu lampu solar ni. It save my electricity bill. Serius lah? Macam tu I nak try lah. Of course. Later I bagi you pinjam lampu pelajar solar untuk you try. So Aunty Isha ada bagi pinjam lampu gajah solar dia. Mana? May I nak try? Thank you Mama. I love you. Aina, are you okay? Kenapa ni Aina? No, I'm not okay. Semalam kan blackout. So I tak sempat nak study. Lampu solar untuk study macam I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Superstar diberi tugas untuk menyiapkan projek KMR iaitu kemahiran melalui reka bentuk. Hari ini kami akan menerangkan tentang projek yang kami cipta iaitu DIY Solar Study Lamp. Projek ini menggabungkan 4 subjek iaitu Sains subjek utama, kemudian RBT, Math, BM dan BI. Untuk subjek Sains, saya akan menerangkan tentang macam mana tenaga solar berlaku. Matahari pancarkan cahaya yang mengandungi tenaga haba dan cahaya. Panel solar menyerap cahaya dan dalam panel solar ada bahan khas iaitu sel fotovoltaik. Sel fotovoltaik ni dia boleh bertukar cahaya jadi elektrik. Elektron dalam sel mula bergerak disebabkan pergerakan elektron ni akan menghasilkan arus elektrik. Tenaga elektrik mengalir ke peranti, contohnya dapat menyalakan lampu, cas bateri atau menyalakan kipas kecil. Untuk subjek RBT, kami melakar-lakaran projek yang kami akan bina iaitu DIY Solar Study Lamp. Untuk subjek matematik, kami menggunakan formula 1:2 untuk mengira luas tapak. Untuk subjek Bahasa Melayu, saya akan terangkan kebaikan tenaga solar. Antara kebaikan tenaga solar ialah sumber tenaga yang jangka panjang. Matahari merupakan tenaga yang tidak akan habis dan akan terus bersinar, menjadikan tenaga suria sebagai tenaga jangka panjang. Tidak seperti bahan api fosil yang terhad sumbernya. Terusnya, tenaga solar dapat mengurangkan turun atau naik harga bahan api. Tenaga suria tidak bergantung pada harga bahan api yang turun naik kerana cahaya matahari adalah percuma. Tuntasnya, tenaga solar dapat mengurangkan risiko kewangan dan berkaitan dengan ketidaktentuan kos tenaga. Tambahan pula, tenaga solar akan meningkatkan kesedaran teknologi hijau. Tenaga dapat melestarikan alam kerana tidak menggunakan bahan api fosil seperti arang batu dan minyak. Di samping itu, tenaga solar juga akan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Tenaga solar membantu negara mengurangkan import bahan api fosil seperti arang batu dan minyak, sekaligus menjimatkan kos dan menjamin keselamatan negara. First of all, you need a panel solar, a switch, a light, wires, cardboards, a cutter, watercolors, a pencil, and a ruler for measuring. You can buy these at a hardware shop. Also, why not ask your dad for these things? He probably has them stored in his garage. Why is this project important, you might ask? This project is important because it's environmentally friendly. Also, it can reduce the use of fossil fuels, so the environment will not be affected. To prepare this study lamp, gather up the materials. Cut the cardboards into pieces for the study lamp, measure it with a ruler, and then glue them up together until it becomes like this. After that, connect the wires, switch, panel solar, and the light until it works and lighten up. Then carefully attach the light to the cardboard study lamp. Make sure to do it patiently and slowly with no damage so you won't have to do it all over again. Also, you may paint the cardboard study lamp to make it prettier. Some challenges we went through while doing the project were: While working on the solar lamp project, we faced a problem when the bulb
didn't light up. We had to reconnect the wires many times, even though we were tired and frustrated. We didn't give up and keep trying together. In the end, the bulb finally lit up. This project taught us how to create an eco-friendly solar lamp, how to work as a team, solve problems, and to never give up easily. We feel very proud of what we have achieved. Ask. Mai sini. Hari ini kami akan menerangkan tentang projek yang kami cipta. Kemudian RBT. Untuk subjek RBT, kami menang. Is project important, you might ask? The cardboard study lamp. Make sure to do it specially and We feel very proud of what this project taught us how to create an eco-friendly working on the solar lamp project. We faced a problem when the bulb. Cara kebaikan tenaga solar ialah sumber tenaga yang jangka panjang. Khasiat itu sel fotovoltaik. Yang ketiga, sel fotovoltaik